Parent aku datang, dia suruh carikan tempat dua. Tempat yang healing, tempat yang senang cari makan. The only place that I think, ayo, ke Penang kita. Sebelum sampai Penang, korang mesti cari hotel yang best untuk korang healing sambil layan makanannya sedap-sedap kat sana. Sebelum aku review hotel, mari kita makan dulu. Makan mana? Dekat Pak Mat Western. Apa dia, Pak? Memang kena beratur dulu sebelum masuk. Masa ni Pak Mat Western tengah buat pesta cedok. Kita orang tak perlu tunggu lama. Kita orang ambil je makanan apa yang kita orang nak. So untuk yang aku boleh simpulkan Pak Mat Western ni, satu dia cepat, satu lagi harga dia mesra pelanggan. Around 140. Kita orang makan dalam 6 orang. Around that 140 RM. So okay. Jom kita ke Penang. Lepas makan, kita terus ke hotel. Inilah hotel kami, Mikyo Hotel. Kita orang sebelah-sebelah. Letak tu, buka tu. Abang buka, sabar. Letak sini je. Letak sini. Ini bilik bapak. Batap ke? Ada konektor tak? Ada konektor tak? Ada ke? Ada pintu sini. Ada pintu. Sebelah-sebelah aja. Bang laju sikit. Kau kira aja ni dia dah. I'm so excited. Untuk yang ni untuk Dajan, ini untuk Mami, yang ni untuk Daddy, yang ni untuk Tak ada. Dia ni bilik sebelah. Daya bilik sebelah. mana ada? Sebelah. Mami nak masuk bilik. Ah. Mami nak masuk bilik Mami. Nenek nak tengok. Jom kita duduk. Nenek nak tengok bilik Dayan. Kunci dah tinggal lemak tak? Bye. Cik, kau sekejap je. Okey. Dayan ada bilik ke? Mak baik ah. Janganlah pakai kunci, kunci. Siap. Wow. Dayan ada bilik ke? Wow. Sama lah. Sama ke? Bye-bye. Ya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Bapak. TV, alhamdulillah sampai bilik. Dah nak tidur mana? Dah tidur sini. Tidur sini. Yang ni untuk Dayan. Okey. Ini dia punya, Mami punya, Adisha punya, Dayan punya. Dayan punya sini. Tu ada bantal tu. Yang ni untuk duduk. Oh, untuk duduk ke? Yang ni untuk makan. Oh, ya ke? Wah, tu kereta tadi kan? Wah. Mana? Okey lah, kita orang tak see view, okey. I introduce you, I review you this room. Let's go. First, we go to toilet. Dah sampai dekat toilet. Kita ada sinki satu, cuci tangan. Kita ada brush gigi. Dia punya toiletries. Yang ni berak. Oh, berak duduk. Alah, okey lah berak duduk. Yang ni pula. Ini pula apa bang? Cuba bagi tahu. Yang ni untuk mandi. Ya lah. Oh, dia ada bagi towel situ. Okay, let's go. Kita ke ruang tidur pula. Yang ni yang tempat tidur. Inilah tempat tidur dia. Yang ni tempat tidur makan. Okay, lepas ni ada tempat duduk, ada tempat make up. Okay, lepas ni kita kena beli air. So, dia ada sediakan TV. Ini kita tak buka lagi TV dia. Harap-harap ada Netflix. Harap-harap je lah. Jadi pagi. So, air panas kat sini. Okey lah. Ni ruang apa Oh, dia sejuk. Okay, kita review pula dalam hari ni ada apa. Let's go. Okay, air dryer. Bawah tu Laju ada sangat ni. sipar. Jadi. Iron board. Okay sangat. Jadi. Oh, ni lah yang ada tempat letak beg ni.
Mami. Okay. Ini. Wah. Mana? Hanger sini boleh sangkut baju. Itu saja untuk review kali ni. Let's enjoy our room. Kita nak enjoy dulu bilik ni. Nanti kita review hotel pula. Good morning. Sekarang pukul 7.30. Kita dah nak pergi ke, kita nak makan. Kita tengok makan apa yang ada dekat hotel ni. Lepas tu kita dah tengok sikit facilities apa yang ada. Ya, kemudian kita dah swim. So this is our outfit untuk swim kali ni. Let's go. Okay. Siapa yang dah order sea view tu kan, korang boleh skip lah video ni. Untuk city view, siapa yang order city view tu, yang macam tak sempat nak order sea view, korang jangan sedih. Jangan sedih sebab sekarang ni bagi aku sea view tengah sedih. Sebab apa kau tengok? Tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa. Kalau booking sea view pun tak nampak apa-apa sebab semalam hujan jadi kabut. So aku rasa kalau bayar mahal untuk sea view, tak ada sea view, buat apa kan? Korang kena datang awal. Aku rasa aku dah awal lah pukul 8 ni. Kena awal lagi. Baru dapat duduk sini. Kalau tak berobot kan, ramai gila orang. Aku nak share korang makanan tapi macam klise. Makanan dia sama je. Ada ni, ada ni, ada ni, ada ni standard. Nasi lemak, bubur. Standard hotel kalau breakfast. Tapi kalau aku nak share ruang makan dia, satu sea view macam ni. Tapi dalam. Okay. Satu lagi kat dalam. Kat dalam dia pun boleh tahan besar juga lah. Sini. Ya. Still nampak sea view juga dari luar. Satu lagi lah ruang makan. Dari sini tadi swimming pool. Ada satu lagi ruang makan kat sini. Wah. Okay, ni sejuk sikit lah. Sejuk sikit sebab tak ramai orang. Kat sini panas. Sejuk lah, sejuk tapi tak ada lawan sejuk yang kita ada kan. Isha, si lady. Isha, smile. Lepas je makan, kita terus ke kolam renang. Cantik kan kolam renang dia? View dia pun nice. Sebelah kolam renang ni ada kids club. Untuk anak-anak yang tak nak mandi, korang boleh ajak dia main kat sini. Ada pelbagai mainan dan buku pun ada juga. Untuk kawasan kolam renang pula, dia ada kawasan dewasa dan kanak-kanak. So untuk kanak-kanak tu dapat enjoy sekali. Ni gym dia. Gym dia dekat je dengan kolam ni. Ni kolam, ni gym. Tapi tak boleh nak masuk lah. Kena ada key card dulu. Tak bawa dia. Last but not least, kita pergi ke Penang Hill.
ni dia nak kena masuk buat pembayaran. Boleh walk in? Sekarang ni kita tengah tunggu 10 batch. Kita nombor 39, sekarang nombor 38. Ni 38 tu tukar 39, hijau tu kita masuk. Jujur cakap, bagi yang bawa anak kecil ataupun bawa family trip macam aku ni, korang beli yang express je lah. Sebab dia ada laluan yang pantas sikit lah. Macam aku ni, aku tak tahu ada express tu. Jadi aku pun beratur. Korang tengok lah, betapa ramainya orang dalam tren ni. Kau kena berbaris pun panjang sangat. Aduh. Sampai di atas, lega. Hilanglah penat sikit bila nampak view yang epic macam ni. Habis ya? Hey. Yang mana? Yang mana? Beli berapa ringgit tak? Macam apa? Ha? Pan. Macam mana di Sabah? Tanah baru tutup. Tak ada cukup. Oh, tembok. Di tembok. Tembok di sini, tembok. Ada hotel di situ. Pengalaman naik Bukit Bendera paling sekejap sekali Rasa dalam tak sampai 20 minit kita orang decide nak turun balik. Sebab naik pun dah lama. Sekarang ni kita tunggu kita nak turun. Sampai sini je trip kita kali ni. Aku dah penat sangat. Selepas ni kita pergi ke Nasi Kandar. Cuma ni aku tak record moment tu sebab penat. Aku dah makan je. Thank you kerana korang stay sampai habis video ni. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau korang suka aku review hotel ke apa ke, bagi tahu kat komen. And macam mana video aku kali ni? Okey ke tak okey? Komen geng. Itu saja. See you on the next video. Assalamualaikum.